Datuk, kita ada 14 negeri. Tentu kita juga ada 14 mufti. Tapi kenapa hanya mufti dari utara yang bersuara? Saya tidak memihak kepada sesiapa. Ini ialah Utara satu... ada 3 negeri. Utara ya, tak perlu untuk saya cakap. Netizen kata, Datuk bukan sahaja membuka, ini satu benda yang bahaya. Keselamatan. Tak nafikan, boleh baca, netizen cakap, Alhamdulillah ada juga suara agama. Rakyat marahin saja yang bercakap. Dengan lantang tanpa memikirkan mungkin baik-baik. Tapi kalau kita tengok, Datuk bukan satu orang yang ekstrim. Membenarkan peguam bukan Islam, jadi peguam syar'i. Yeah. Membenarkan ibu bukan Islam, ibu yang kafir mendapat hak penjagaan anak. Fatwa Perlis. Memanggil orang bukan Islam masuk berbuka puasa dan berdialog dalam masjid. Tapi kenapa dalam isu ini Datuk nampak agak keras dan kehadapan? Terima kasih. Ini adalah satu isu. Ini ialah isu negara. Berapa kali keadaan negara menjadi tegang sebab isu ini. Kita kena ambil rujukan peristiwa Kampung Rawa. Peristiwa Kampung Rawa, apa yang berlaku di Kampung Rawa ialah masjid yang di tepi masjid itu dibina kuil secara haram dan berapa banyak dalam Kampung Rawa itu kuil-kuil yang lain. Dan akhirnya berlaku ketegangan yang diisytiharkan sebagai dalam keadaan emergency oleh kerajaan. Itu patut menjadi satu rujukan supaya jangan hal ini berulang. Manusia ni kadang-kadang sebagian orang dia terlupa apabila orang terlalu berbuat baik. Saya lihat dia bukan saja isu ketegangan, isu keselamatan. Kuil umpamanya kepada pintu masuk hospital Bukit Mentajam. Siapa yang boleh pergi sana? Juga kuil di hospital di sini di Kuala Lumpur. Hospital di Bukit Mentajam sehingga nak masuk jalan menjadi sempit dan bahaya. Dibina kuil betul-betul pada jalan masuk hospital. Pintu masuk utama hospital. Tanahnya tanah kerajaan. Tanpa memikirkan soal keselamatan orang lain. Soal bagaimana orang datang ke hospital. Keselesaan. Tumpuan orang di situ. Tumpuan orang. Lindung kereta yang datang. Dia tak fikir. Kemudian dia mempertahankan. Ini belum lagi. Ini semua soal keselamatan. Dan keamanan itu. Ada mufti yang cakap tentang keamanan. Keamanan apa jika hal ini kita gagal, perkara basic ini jika dirungkaikan. Ini bukan agama rahib yang seorang tu berada di dalam masjid dan tidak memperdulikan apa yang berlaku di luar. Rumah-rumah ibadat yang haram ini. Siapa tenaga pengajar dia? Polis mempunyai data. Semua orang tahu kebanyakan yang datang yang menjadi guru-guru ataupun pengajar di kuil-kuil ni bukan rakyat tempatan. Bukan rakyat tempatan. Kita orang Islam di Malaysia ni, ustaz-ustaz nak mengajar berapa lapis punya tapisan. Tambah-tambah kalau lagi daripada luar negara. Ya. Tapisan keselamatan lah dan sebagainya. Berapa lapis tambah ustaz? Nak disemak. Adakah dia mempunyai rekod yang mungkin ada elemen-elemen keganasan dan seumpamanya. Ini kebanyakan kuil yang tidak sah. Kemudian gangsterism yang disebut oleh banyak pihak dijadikan sebagai pusat kumpulan-kumpulan tertentu untuk mengawal masyarakat mereka. Dan saya bertemu dengan sebahagian orang-orang Hindu yang tidak bersetuju dengan kuil yang haram ini. Mereka menyatakan masyarakat ketakutan kerana mereka ni ada kumpulan-kumpulan yang menguasai kuil-kuil yang dibina secara yang tidak sah ni. Yang mengancam mereka jika mereka tak membantu ataupun mereka membantah akan berlaku pergaduhan dan seumpamanya. Ini adalah isu keselamatan negara.
Yang bukan soal kecil. Dan kita kena tahu jumlah ini bukan 10 rumah ibadat haram. Dulu Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebut 700 berapa angka tadi? Lebih. Di Selangor saja. Ratusan. Artinya kalau dicampur di Kuala Lumpur dan semua tempat lain, jumlahnya ribuan. Artinya ribuan tanah yang diambil secara pencerobohan. Sebahagiannya tanah kerajaan, sebahagiannya tanah persendirian. Ya. Itu Kemudian realitinya. untuk mempertahankan tindakan salah, tindakan pencerobohan itu digunakan elemen agama. Saya percaya orang-orang Hindu yang terhormat tentu tidak mau agamanya dikaitkan sebagai agama penceroboh. Tentu tidak mau orang menyatakan kamu tempat ibadat kamu pun curi orang punya. Saya melihat ada tokoh-tokoh agama Hindu yang tidak bersetuju. Mereka menyatakan itu tak boleh. Tapi yang jadi masalah ini adalah gangsterism. Dipertahankan oleh sebahagian ahli parlimen yang mereka ni ataupun ahli politik yang berfikir bahawasanya mereka boleh mengundi dan sentimen satu kaum. Itu pun bukan semua kaum. Bukan ke semua kaum itu. Sebahagian juzuk mereka ni. Dan saya percaya, sebagaimana kita orang Islam, kita menentang kumpulan skamer ni. Dan kita juga, kerajaan mesti bertegas pada hal ini. Apa yang ada di situ, apa yang dikendalikan, apa yang disimpan di tempat-tempat yang haram ini. Jika dibiarkan, suatu hari akan membawa satu ketegangan yang jika ia bermula, dibimbangi tidak dapat ditamatkan, dihentikan. Maka kita mesti bercakap. Orang selalu menganggap agama ni cukup untuk bercakap tentang zikir dan sembahyang. Itu tidak benar. Kita mesti bercakap. Kalau apabila kita tidak bercakap, maka orang lain bercakap. Lalu naratif yang sampai kepada masyarakat, begitulah. Selama ni tak apalah, nanti timbul ketegangan. Sehingga menjadi buah mulut kerana takut ketegangan, menghalalkan pencerobohan. Dan ini adalah perkara yang serius, yang saya percaya decent Hindus yang terhormat tidak akan bersetuju hal-hal yang seperti ini.